Yang ditunggu dah tiba. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Terukir senyuman di wajah setiap warga Malaysia apabila pada 22 September 2025 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan penurunan harga RON 95 dari RM2.05 seliter kepada RM1.99 seliter. Penyasaran subsidi di bawah program Budi Madani RON 95 ini akan dilaksanakan secara berperingkat. 27 September untuk polis dan tentera, 28 September untuk semua penerima sumbangan tunai rahmah, dan pada 30 September, semua rakyat Malaysia dengan lesen memandu yang sah akan menikmati harga baru ini. Bagi warga asing, harga RON 95 untuk mereka ialah RM2.60 seliter. Dianggarkan lebih 16 juta rakyat Malaysia akan menikmati inisiatif ini dengan kelayakan sebanyak 300 liter RON 95 sebulan. Bagaimana pula dengan pemandu e-hailing? Jangan bimbang. Anda layak untuk memohon nilai yang lebih tinggi. Meskipun negara sedang berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global, namun Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetap berani mengambil langkah ini demi meringankan beban rakyat. Inilah hadiah paling bermakna untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah mengotakan janji dan menjalankan amanah. Kini tugas kita pula sebagai rakyat, gunakanlah nikmat yang diberi ini dengan baik dan jujur. Dan jangan lupa, pastikan lesen memandu yang sah masih hidup dan MyKad dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, Alhamdulillah dan terima kasih PMX.